Alkisah adalah satu cerita Alangke Ali orang namudo sangat ingin berbini duo. Bini Cik Ali nambah nama Amak Labu sangat kuat hati cemburu meradang-radang bertalu-talu. Sudah berbini duduk makan bertiga-tiga, madu bermadu bersama-sama, Encik Ali naik selero. Tidak lama keduanya sama mengandung, sanang susah sama ditanggung, sama mengidam buah kadondong. Encik Ali semapala muda bawa di pulang, diberi bini sebiji seorang, sama menyepak bersenang girang. Pagi-pagi Pak Ali sangatlah girang, membawa cangkul dengan parang, hendak menabat lalang nam panjang. Tengah hari waktu Pak Ali hendak pulang, hingga sebentar di tanah ladang, dicabutnya 2 rumpun bawang. Cukup waktu 9 bulan 10 hari, lahirlah anak 2 orang putri, sama cantik sama basari. Datang ilham Pak Ali merasa megah, anak diberi nama nan muda, si bawang putih, si bawang merah. Bawang putih, bawang merah, kita dongeng dalam sejarah. Arnab, macam mana kau fikir? Bolehkah aku tolong dia? Aku rasa dia hendak khianatkan aku. Dia selalu begitu. Dia aku sakitnya. Kali ini betul agaknya. Itulah anak-anak aku, Man. Itu. Mereka leka benar dewasa. Janganlah Putih. Ayah tu, ha. Marilah. Kenapa kau suka khianat dengan aku? Aku tak pernah buat apa-apa dengan kau. Kerana kau suka dikhianatkan, sebab itulah.
Man, dah jatuh dahan tu. Tinggal satu lagi, Ali. Ya, ini nasi ya. Apa lawak hari ini, nak? Ikan puyuh yang merah pancing semalam tu. Sedap. Hei, Man! Berhenti dulu ya! Mari makan! Nanti aku potong dahan ni dulu! Itu seperti Pak Man jatuh. Mari kita tengok. Sakit, Man? Tidak. Mari aku tolong. Tak apa. Tak ada apa-apa. Sudah. Aku boleh bangun sini. Nasi dah siap, Pak Man. Marilah makan. Mari. Nak. Ayah, ada rasanya tau. Ayah tengok ayah, biar dapat ikan besar. Bagus, nak. Coba kain lagi. Nampaknya ayah pun dapat ikan besar kali ini. Ikan apa saya? Oi, ikan sembilang. Aduh, besarnya ikan ini. Ya. Nampak tak kiri kanan sengatnya itu? Uh-uh. Oh, itu bukan main tau, bisa. Kita kalau menangkap dia harus hati-hati. Tengok dia nak lepas. Lekasnya, lekas. Celaka ikannya disengat ya tangan ayah, nak. Tadi kan lekas sebalot. Aduh. Ayah, mari kita balik ya. Mak. Oh, Mak. Makcik. Mak. Oh, Mak, tolong, Mak. Ayah pingsan ni. Pingsan? Ayah tolong. Kenapa yang pergi tu? Tidak ada makan apa. Kau pergilah sendiri. Itulah, Abang. Sudah makan malam boleh keluar juga akan lekas. Hong kali hong. Hong di bukit Batu. Aku berseru kepada jin kepala 7. Hei puaka sungai, puaka laut. Dan tasik si paujang. Kau hancurkanlah segala kekuasaan hantu yang hendak melawan aku. Datanglah segera dengan segala kekuasaan.
Putih. Mari nak. Duduk dekat ayah nak. Anakku berdua. Pandanglah ayah puas-puas. Harus ayah akan mati. Ikutlah tunjuk ajar ibumu. Ingat anakku. Jangan selalu berkelahi. Aku tahu kau tak suka tengok aku menangis. Tapi apa boleh buat? Makcik Kundur tu terlalu kejam, juga bawang putih. Apa perbuatan aku, semuanya salah. Tak apalah, aku coba lagi dan aku tidak putus asa. Kenapa menangis, nak? Apa sudah jadi? Makcik Kundur pukul. Dia suruh Merah masuk dalam kubur raya, Pak Man. Perempuan kejam. Dia bilang begitu? Mak kau mana? Mak diperigi. Makcik ni lagi nak cuci. Basuh? Boleh aku tolong? Tak usahlah, terima kasih. Aku boleh basuh sendiri. Aku datang ni nak cakap hal si Kundur. Nampaknya dia tu menjadi-jadi, ya? Dia menjadi-jadi? Cakaplah. Hmm? Apa dia kata? Apa dia pukul Merah lagi? Tolonglah Maman cakap. Begini. Tolong Maman. Tolong! Tolong! Mati aku! Tolong! 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 Mati aku! Naik belakang aku! Naik belakang aku! Naik belakang aku! Aku kerja seorang. Rajin betul engkau bekerja. Apa boleh buat? Labu-labu, kalau engkau bersetuju, aku ada satu rancangan. Rancangan? Pasal tanah kita ni. Mengapa? Bukankah bagus kalau kita satukan? Lemah liat kayu akal tu, Bang Man.
Dilentuk boleh, dipatah tak dapat. Bukan begitu maksud aku, Labu. Maksud aku ni begini. Apa yang kau susahkan? Pengayuh sama di tangan. Perahu sama di air. Benar, Bang Man. Tetapi Abang Man ni suka menarik awal songsang. Tolong sikit mengerti, Labu. Tidak. Tak mungkin, Abang Man. Kasih aku tak dapat ditukar ganti. Lekas pergi ambil air. Budak pemalas. Lekas. Bagus, itulah baru padan dengan muka tahu. Kalau mas tahu yang suruh bolehlah kau nak manja-manja. Ini aku yang nak suruh kau nak manja-manja. Amboi. Comel, hanya kepada kau aku dapat ceritakan kesedihan aku. Aku tahu aku mesti pergi ambil air. Tapi, kenapa Makcik Kuno bikin aku begini? Comel, tengok ni. Tengoklah Comel. Ya, aku faham. Bang Man? Bang Man? Oh, Bang Man! Bang Man? Ya. Untuk aku, Allah, abang ini macam tak tahu saja. sedap betul lauk ni. Kundurlah yang bikin ini, Bang. Ya ke? Bang Man. Kita ini tak obanya 2 ekor burung yang menunggal. Kenapa Bang Man tak mau nikah saja dengan Kundur? Nikah? Tolong sikit. Nak ambil lauk kau ni balik. Apa Kundur tak cantik kalau jadi istri Bang Man? Cantik. Siapa bilang kau tak cantik? Jadi mengapa? Kau ni sudah terlambat. Aku sudah kasihkan kasih aku kepada orang lain. Malu aku dengan aku punya perbuatan sendiri. Malu aku punya perbuatan sendiri. Mak. Mak letih, Mak. Tidak nak, ambilkan mak air sikit, teruskan tangan mak. Nampak dahi merah tu luka. Kenapa? Merah jatuh tadi, Mak. Kalau merah jatuh, kenapa teragak-agak nak jawab? Cakap betul-betul. Mak Putih tolakkan merah, Mak. Perempuan derhaka itu, aku tahu aja dia. Mak, dia tak sengaja, Mak. Putih, bangun. Bangun.
kakak ingin berterus terang kepada engkau, Kundo. Kenapa engkau pukul Merah sampai luka dahinya? Sebab dia anak tak berguna. Tapi dia tuh kan anak engkau juga. Siapa cakap? Dia bukan anak arwah Bang Ali. Kau tahu? Kau jadikan dia dengan orang lain. Nanti sampai hati engkau kata begitu, Kundo. Aku tahu, selama-lamanya takkan kau boleh dapat anak dari Bang Ali. Bila Bang Ali nikah sama aku mengandung, terus kau mengandung juga. Aku tak nak buat macam ini, Kundo. Tapi aku sudah terpaksa. Berani kau mengatakan aku ya? Dek, tolong maafkan kakak kerana perbuatan kakak semalam. Dek, lupakan saja yang sudah-sudah. Kita dah bertahun-tahun duduk bersama-sama. Kakak pandang Kundo macam adik kakak sendiri. Maafkan kakak, Dek. Ya, Dek? Tidak, selagi aku hidup, aku tidak maafkan kau. Maafkan kakak. Aku bilang tidak, tidak, tidak. Berhenti kalau menangis, nak. Nanti Mak Merah balik. Sudah, nak. Janganlah menangis lagi. Dah 3 hari. Mak masih belum pulang lagi, Pak Mat.
biar Pak Aman pergi cari. Pak Aman berjanji, Pak Aman mesti bawa balik. Pak Man, tolong carikan Mak Mira ya. Iya, Mira. Balik dulu. Jangan susah-susah hati. Baiklah Pak Man. Ayo. Dul. Oh, Pak Man. Ya, Mana Pak Man? engkau ada nampak labu? Labu. Ya, Tak nampak Pak Man. tak nampak. Apa hal? Tak ada apa-apa, tak apa. Tinggal, eh? Baik Pak Man. Merah? Oh, Merah. Merah? Pak Man dapat kabar tentang Mak? Belum lagi, nak. Belum lagi. Kenapa kau biarkan ayam itu makan padi? Anak tak masuk ajar. Kau pikir kau yang tanam padi itu? Maafkan saya, Makcik. Maafkan kau. Bangun pemalas. Bangun. Bangun aku cakap. Sudah kalau kau tak mau bangun, kau tidur di sini sampai aku balik dari kampung esok. Mak. Mak. Anakku bawang merah, Mak telah kembali ke dunia yang lain untuk selama-lamanya. Mak telah ditolak oleh Makcik Kundo kau ke dalam perigi. Tinggallah nak, baik-baik. Jagalah diri. Mak selalu mengawasi kau nak. Tinggallah nak.
ada di sini, Mak. Apa itu, Mak, dalam air? Marilah jumpa dengan Mira, Mak. Anak Mak, Mira, tak dapat berjumpa Mak lagi. Kerana jasad Mak sudah bertukar menjadi ikan kalun. Datanglah kemari, Nak. Tapi jangan lupa, bawalah sekepal nasi dan sayur keladi untuk Mak. Mak. Mak, sini, Mak. Mira sayang dengan Mak. Marilah sinilah Mak, sinilah. Mak, marilah Mak, sayanglah Mak. Mira. Kemana budak jahanam itu? Agaknya ditelan binatang buas malam tadi. Boleh jadi ya, Mak? Kalau betul begitu, barulah puas hati aku. Mak, Putih pergi mandi ya. Pergilah. Wahai perigi, perigi, airnya biru. Tempat bermain, bermain, pari dan mamba. Mohon izinkan hamba merayu ibu. Izinkan hamba merayu ibu bagi penawar hatiku yang bimbang. Wahai bunda, ibu kandungku. Wahai bundaku, bundaku, si ikan kaloi. Timbullah bunda, oi timbullah, tunjukkan diri. Nasi manukan dengan sayur keladi. Nasi manukan sayur keladi untuk bundaku di pagi hari. Wahai bunda, ibu kandungku. Mira terpaksa pergi sekarang, Mak.
datang lagi kemari memberi Mak makan. Selamat tinggal, Mak. Mak, Merah balik, Mak. Pijitkan kepala aku sekarang. Nah, itu pun dia. Merah. Ya. Mari. Duduk sini. Kau dengar baik-baik, ya? Aku ini sakit. Kau pergi kampung, ambilkan obat aku dari dukun Gidon, ya? Sekarang, Makcik. Ya. Boleh Putih temankan Merah, Makcik? Dia nak jagaku di sini, kau pergilah sendiri. Marilah. Mak, ikan kaloi. Merah datang nak jumpa Mak. Tolonglah timbul, Mak. Mak, ikan tak mau timbul, Mak. Mak, ikan tu tak mau timbul, Mak. Tak mau timbul? Mari kita tengok berapa cerdik ikan itu. Mari. Kenapa kau pergi sampai bertahun? Apa kau tak tahu aku sakit? Ini obatnya, Makcik. Letak di sini. Mak, nasi merah dah siap, Mak. Nah, itu nasi kau sudah siap. Pergi makan. Itu semua untuk engkau, Merah. Sudah makan apa? Wahai perigi, airnya biru. Tempat bermain, pari dan mamba. Wahai bundaku, si ikan
bonda, oi timbullah, tunjukkan diri. Nasi maluka dengan sayur keladi. Nasi maluka sayur keladi. Untuk bondaku di pagi hari. Mak, Mak, timbullah Mak. Sampai hati Mak tak mau timbul, timbullah Mak. Timbullah Mak. Jangan menangis nak. Mak Kundo telah dapat menangkap Mak. Sewaktunya kau cari obat semalam, Mak yang kau makan malam tadi itu. Sekarang nak, dengarlah baik-baik. Kau carilah tulang-tulang semua itu, dan kau tanamkanlah ke dalam hutan ini. Semut-semut, tolonglah carikan tulang mak aku. Terima kasih semut. Kau semua sungguh baik hati. Mak, sekarang Mira dah tunaikan kemauan Mak. Berehatlah Mak dengan zaman-namanya. Kenapa Bang Man tak tanam kundur hidup-hidup saja dalam kubur? Kundur jemu, asik menunggu dari sehari ke sehari, dari sehari ke sehari. Kasihlah aku tempo sedikit, buat aku mencari pikiran. Besok tahu, kalau tidak, tak usah nak jumpa-jumpa kundur lagi. Nak menikah? Siapa nak?
berdua, sungguh senang hati kau. Tapi kau mau aku bersenang hati, bukan? Baiklah. Tuanku datang. Siapkan permaidani semua. Datuk Panglima, Tuanku. sebelum kita teruskan perburuan kita, elok kita berehat sebentar. Boleh, Tuanku. Dengan titah, semua boleh berehat. Datuk dengar tak suara tu? Suara perempuan menyanyi, Tuanku. Datuk, Tuanku. beta mau Datuk dan Pak Gendut pergi mencari siapakah gerangan yang menyanyi lagu itu. Titah Tuanku Patih Jinjung. Mari, Gendut. Mohon patih, Tuanku. Laju, laju, buaiku laju. Datuk, ini suara dari dalam tanah, Datuk. Walau tinggi menyapu
tegangan, Datuk. Ah. Menyapu bumi. Pohon beringin, daunnya rindang, akar berjalur cecaka bumi. Hatiku ingin hidup gemilang, nasib malam suratan diri. Hidup aku tidak beribu. Akulah anak yatim piatu. Apa macam tu? Mari. Itu dia. Mari. Itu dia. Sekarang kita dah tahu rumah dia. Baik kita pergi jumpa orang tuanya, Datuk. Tunggu. Lebih bagus kita balik menghadap tuanku dulu. Iyalah, Datuk. Beta sungguh tertarik dengan cerita Datuk itu. Ampun, tuanku. Pada penglihatan Patik, kebolehan gadis itu, tuanku, luar biasa. Benar, tuanku. Beta akan lihatnya dari dekat. Dan kita semua akan pergi ke pondoknya besok. Tunggu. Merah. Merah. Bangun. Bangun aku kata. Bangun. Ya, Makcik. Makcik nak apa? Apa betul siang tadi yang ikut sama kau anak raja? Ya, Makcik.
Kundo. Oh, Kundo. Kundo. Hoi, Kundo. Hah? Ada apa? Aku nampak orang-orang raja tu lalu kat sini. Biarlah dia lalu sini, apa salahnya? Kenapa? Mereka tu kejam. Lebih baik kau sembunyi anak-anak kau tu. Iyalah, baiklah. Tuanku. Itulah boyan yang Patih ceritakan pada tuanku malam tadi. Datuk, tolong panggilkan gadis itu. Beta ingin melihat dia berbuai dan menyanyi. Mohon Patih, tuanku. Mari, Gandut. Baik, Datuk. Pak, kami ingin tahu dari Bapak. Kami ingin tahu dari Bapak. Ini pekak. Sudah pekak, bisu pula, Datuk. Hei, ada anak perempuan tak sini? Tunggu. Ada, Tok. Anak hamba lah itu. Nak panggil? Kalau tidak keberatan, tuanku berkehendakkan anak mak menyanyi di buayan sana. Oh, anak hamba memang pandai berbuai dan pandai menyanyi, Tok. Bagus. Tolong panggilkan anak mak dengan segera. Oh, baik, Tok. Tolonglah berbuai dan menyanyi. Putih takut, Mak. Hus. Jangan jadi bodoh lah. Mak, biarkan dia sendiri. Buai. Buailah. Buaiku laju. Buailah. Aku nak kahwin dengan anak raja. Buailah. Bodoh. Mak, Putih tak boleh buat, Mak. Habis jahanam rancangan aku. Ampun, tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patih harap diampun. Izinkanlah Patih menyiasat perkara ini. Mak, mari. Apa sudah jadi? Diam kau. Mak, ingat ya. Kalau Mak cuba membohongi, Mak akan dihukum. Baik, Tok. Hoi. Apa kau tidak bisu? Tidak. Kau tidak peka? Oh, tidak. Kau jangan cuba nak membohong. Nanti kau punya kepala... Anak bodoh, tak berguna. Asyik nak makan saja. Masuk. Masuk. Merah? Sekarang kau boleh keluar. Raja itu nak jumpa kau. Keluar. Tidak.
Tidak, makcik. Biarlah Merah dekat sini. Merah takut. Kalau kau mau kepala kau kena penggal, kau duduklah sini. Keluar, keluar. Lepaskan. Yang tadi itu si Putih? Dia tu tak pandai menyanyi. Kalau si Merah, Ahmad Datuk percaya dia pandai menyanyi. Itu agaknya. Itu dia si Merah, Datuk. Inilah anak hamba yang satu lagi, Tok. Silakan. Laju, laju, buaiku laju. Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Akulah anak yatim piatu, laju, laju, buaiku laju. Pohon beringin, daunnya rindang, akar berjalur jejaka bumi. Hatiku ingin hidup gemilang, nasib malam suratan diri. Hidup aku tidak beribu. Akulah anak yatim piatu. Bagaimana, Datuk? Tuanku. Kalau beta jadikan gadis istimewa ini permaisuri beta. Molek, tuanku. Tuanku, ampun tuan. Terimalah bunga hujan ini dan jadikanlah dia sebagai satu saksi, tuanku. Terimalah bunga ini sebagai cenderamata kasih dari beta.
Dinda, bagaimanakah perasaan hati Adinda sekarang? Senang? Badannya macam cicak goreng, tak kenal berubah.
hajat hidangan kami. Senanglah hati, senang sekianlah, sirih pinang moga-moga menjadi kenang-kenangan. Pulanglah, Patih pulang lain kali, Patih pulang sirih pinang menjadi ingat-ingatan. Tuanku Permaisuri, bunga anggrek, tuanku. Bunga anggrek, Tuanku Permaisuri. Anggrek tumbuh di taman. Tahu beta, anggrek hanya tumbuh di hutan. Anggrek sekarang sudah menjadi kesayangan dalam istana, Tuanku Permaisuri. Benar, Tuan Permaisuri. Apa dipandang kepada anggrek, tumbuhnya liar di dalam hutan, mekar sehari besok binasa, sebelum layu sudah pun mati. Bukan memandang kepada cantik, pokok pangkalnya hati berkenan. Kalau sesuai budi bahasa, sampai ke kubur bersatu hati. Banyaklah bunga di dalam taman, apalah guna anggrek di desa. Molek pun tidak, wangi pun bukan, tidak sesuai untuk disunting. Sungguhlah puan bunga idaman, indah kerana budi bahasa. Bukanlah cantik di tengah pekan, cantik berbuai di ujung ranting. Bunga anggrek yang rindang, memang cantik dipandang. Bunga anggrek yang rindang, memang cantik dipandang. Bunga berseri di sinar malam, kumbang menari dengan cahaya. Alam kekasih bunga di karang, anggrek tak mungkin menukar ganti. Sudah menjadi aturan alam, bunga menyeri taman bahagia. Kumbang memilih bukan sebarang, anggrek di desa pujaan hati. Bunga anggrek di desa, indah budi bahasa. Bunga anggrek di desa, indah budi bahasa. Mak, apa? Apa Putih tak cantik, Mak? Siapa cakap kau tak cantik? Dulu aku sudah
sudah beri kau peluang menyanyi di atas buai. Tapi kau menyanyi suara kau macam kata. Cantik sungguh bunga anggrek ini ya, Dayang. Tapi Tuanku Permaisuri lebih menawan dari bunga anggrek itu. Tuanku, bonda tuanku datang, tuanku. Baiklah, Dayang semua boleh pergi ya. Apa kabar, Nak? Baik, Makcik. Apa macam suami kau? Dia sayang ya? Agaknya, tapi Mira pun sayangkan dia, Makcik. Kau ini masih hijau untuk mengetahui hal laki-laki. Laki-laki itu semua sama. Apa maksud Makcik? Maksud aku, kalau lagi baru-baru bukan main dia sayang, tapi kalau sudah lama, dia benci. Tapi Makcik dengan arwah ayah dulu berbelas-belas tahun berkasih-kasihan. Itulah kau tak tahu. Makcik dulu bekerja keras untuk menambat hati suami. Tolonglah ajarkan Mira, Makcik. Boleh? Dengar baik-baik ya. Kau tahu miang rebung tak? Tahu? Itulah pengasih yang besar untuk laki-laki. Dinda? Ya, Kanda. Apa Kanda sayang pada Dinda? Ya, sudah tentu Kanda sayang pada Dinda. Kanda, sekarang baru senang hati Dinda. Dinda, tangan Kanda masih penuh dengan bulu lagi. Bulu apa nih, Dinda? Bukan bulu, miang rebung, Kanda. Sekarang, Kanda sayang pada Dinda? Iya, sudah tentu Kanda sayang. Betul. Tapi, kenapa jadi begini, Dinda? Makcik Kundur yang suruh. Oh, lain kali jangan dengar cakap dia. Sebelumnya, asap kemenyan ini hilang. Katakanlah, apa maksudmu, cucu pada nenek? Cucu minta Ya, nenek tahu, jahat atau baik, katakanlah. Tapi jangan disia-sia permintaan cucu itu. tolonglah nenek. Kasihlah cucu kuasa supaya cucu boleh menaklukkan musuh cucu yang cucu dendam selama ini. Nah, kunyah sirih ini dan ingat kepada
kepada nenek. Embuskan perlahan-lahan kepada musuh cucu itu. Nanti dia akan mengikut segala perintah cucu. Dengan nama nenek Kebayan, pandang tepat mataku, turut segala perintahku. Mari, ikut aku. Ambil kapak ini, ikat di sini. Bagus. Mundur. Lagi mundur. Pegang kapak ini terus. Kau pandang tepat ke pintu. Bila suami kau balik masuk ke bilik ini, kau lemparkan kapak ini kepada dia. Dan mesti kena kepalanya. Belum datang, Bunda? Belum. Minta diri, Bunda. Sudah jadi, Kanda? Kanda sayang Dinda? Oh, Kanda sayang. Kanda sayang Dinda, tak? Cakaplah, Kanda. Kanda sayang Dinda, tak? Cakaplah. Dinda yang benar Kanda ini. Iya, Kanda. Adinda mau supaya Kanda sayang pada Adinda. Ampun, Tuanku. Ampun, Tuanku. Segala-galanya telah sedia. Patik jalankan hukuman sula, Tuanku. Petanda, dengan titah, jalankan tugas kamu. Ampun, Tuanku. Lepaskan dia tak bersalah, Tuanku.
nasib malam suratan diri, hidup aku tidak beribu. Akulah anak yatim piatu. Pohon beringin tumbuh sendiri, tempat berayun mengibar lara. Sungguhlah Ampun tuanku, titah tuanku telah Pati laksanakan. bawa diri, tiada siapa yang kasih. Tanya, siapa perempuan ini? Perempuan kejam. Ananda, ampuni. Bawa dia dekat. Berhenti! Berhenti! Kanda, tolonglah lepaskan Bonda. Ampunilah dia, Kanda. Tolonglah, Kanda. Tanda, tunggu dulu. Beta ampuni kali ini. Tetapi jika Bonda lakukan lagi sesuatu perkara yang kejam, maka beta terpaksa jatuhkan hukuman bunuh. Petanda, bebaskan dia. Bonda, anakku bawang merah. Terima kasih, Lana. Kalau tidak Bonda entah apalah jadi. Lupakanlah perkara yang sudah-sudah, Bonda. Bonda tak buat lagi. Sudahlah, Bonda. Bonda tobat tak buat lagi. Sudahlah, lupakanlah, Bonda. Adinda, marilah kemari wahai Adinda.